Bagi saya minum air je. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi ada ketuk-ketuk ke sebelum masuk? Tak ada. Ketuk apa Ketuk-ketuk Ramadan ke? Tak ada, tak ada. Sebelum masuk kami tak ada ketuk-ketuk kan? Kita akan beradaptasi dulu. Korang santai dulu. Jangan pergi mana-mana. Santai dulu. Korang kena ada. Korang kena stay. Dengar macam ketuk pintu 3 kali. Tak ada. Kami tak ketuk pintu 3 kali. Nak cakap ketuk pun ni dinding. Dinding nak ketuk apa guys? Kan? Betul tak? Minit ke berapa hantar? Mal minit ke berapa Mal? Mal ingat ke Mal? Korang dengar ke ada bunyi ketuk tadi? Kak Dalin, thank you. Baru seminit lepas. Kalau seminit lepas, mungkin dalam minit yang 39. Admin 39 minit. Take note nanti kita check balik. 39 minit. Kita ambil play safe lah. Kalau boleh je saya letak 40 minit. Tapi kita ambil play safe 39. Ada Mal screen record tak? Ada screen record tak Mal? Mesti tak ada. Mesti tak ada screen record. Tak ada kan? Korang kena make sure kena screen record guys. Bantu saya screen record juga. Sebab tak ready apa. Okey, ni korang ready screen record. Apa-apa senang. Apa-apa ready screen record. Tengah duk tekan box. Tekan buat collab box lah. Dan info group mantap. Okey, korang santai dulu. Beradaptasi dulu dengan environment yang ada depan korang ni. Settle je. Saya habis semongkor, kita gas. Boleh ke? 73 mata mandang boleh ke? Bagi saya ambil oksigen sekejap. Baik hantar. Okey, mantap. Terima kasih. Negeri mana ni hantar? Ni negeri mana Aduh, tak boleh cakap ni. Tapi barat lah. Kalau cakap nanti tahu juga kat mana. Boleh sangat. Ada 9 tingkat take note Ada 9 tingkat. Depan ni ada 9 tingkat. Okey, jom. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Bunyi apa tadi? Tak tahu lah. Saya tak tahu bawah ni tempat apa basement lah. Assalamualaikum.
Assalamualaikum. Ni hutan tau. Sebelah ni. Assalamualaikum. Ada katak guys. Lemah sikit dengan katak ni. Thank you. Kasih kat. Ni tak ada jalan naik atas ni. Jalan utama. Jalan utama dekat depan tadi untuk naik atas. Kalau dekat sini tak ada jalan nak naik atas. Tak ada. So saya kena patah balik. Tapi panas. Bahang gila kat sini. Tak ada angin langsung. So, information saya akan naik ke tingkat 1. So kita naik ke tingkat 1 jom. Let's go. Come on guys, tag screen lagi. Share lagi. Copy link, berkongsi rezeki dengan saya. Untuk saya lagi semangat untuk naik ke tingkat 9. Ni pintu dia. Patutlah dah tutup dengan ni. Dengan daun. Weh, bahang weh. Assalamualaikum. Sesuai tak dekat sini pakai lampu hijau ke tak sesuai? Boleh dicuba, tak ada masalah. Cuma kadang-kadang bila sikit balik kita kena sambung juga dengan lampu hijau mah. Sebab jadi kadang-kadang dia akan main hujung-hujung. So saya akan cuba zoom pakai lampu tangan lah. Okey, noted. Apa-apa pun jaga langkah. Tengok bawah perhati bawah sebab takut ada benda tajam ke apa. Baik bos. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada siapa-siapa ke? Ada siapa-siapa ke kat sini?
baik pun yang wujud ataupun yang gaib, Rescue tak boleh masuk. Just standby kat luar. Apa-apa jadi ambil info je. Hunter akan beritahu dia naik level apa. So, more standby je. Dekat luar. baik pun yang wujud dan gaib, ada ke? Okay, let's go. Assalamualaikum. So saya akan sapu dengan lampu putih juga untuk saya berjalan. Sebab saya kalau bergantung pada lampu hijau saja, saya tak nampak jalan tau. Terima kasih CP. Assalamualaikum. Guys, cik komen, view korang okey ke? Korang tengok ni, okey ke tak okey? Cun ke tak cun? Ke tak nampak? Macam mana? Dia lawa, tapi cuma untuk belah jauh tu dia tak cantik kami. So mungkin kena pakai lampu yang biasa untuk yang nombor 2 atau nombor 3. Tapi kita tak nampak betul-betul view jelas untuk belah hijau. Untuk yang dekat ni memang cantik. Kalau macam tu bagi saya try jap. Kalau macam ni okey ke? Cun nampak je. Kalau saya buat macam ni okey ke? Terang sangat tu. Cuba zoom out sikit lagi. Sekejap ah. Untuk pengetahuan viewer, laluan ni berpanjang. Dia memang lorong panjang sampai ke ujung. Bilik kiri kanan. So nak tak nak, kebanyakan kalau ikut history tempat ni, dia akan main lintas dekat bahagian ujung-ujung depan-depan sana. So kalau pakai lampu hijau saja, takut korang tak dapat nampak. Kalau ada rezeki tak nampak ke depan tu. Pakai lampu hijau, ya betul. Pakai lampu hijau dia kabur. Bila jauh korang takkan nampak apa-apa lah. Tapi bestnya lampu hijau, dia akan dekat-dekat lah. Tapi saya kesian kat korang, kalau in case kalau dia muncul jauh, korang takkan nampak. Apa sejarah tempat ni? Tempat ni apa sejarah ya bos? Try lampu stand nombor 3. Okey ke? Kalau ikut sejarah tempat ni tak tahulah. Yang ikut apa orang cerita dulu, ada jumpa MAYAT dalam ni. Dekat tingkat 7, 8, 9 atau ke atas lah. Safety first tu penting. Baik. Thank you. Dan MAYAT yang kena tu, itu yang tingkat. So kat dalam ni. Assalamualaikum. Macam Cuba tutup lampu hijau pada lampu putih je. Sekejap. Kita kena cuba adjust lampu sekejap. Tengok macam mana view dia. Okey, main kat lorong tadi balik. Lorong yang tengah tadi. Okey, anjing dah start bunyi. Okey, fokus dekat zoom lorong. Kita tengok macam ni view. Okey, macam mana viewer? Saya
saya rasa yang ni lagi better daripada hijau kalau saya lah. Tapi ikut pada korang viewer. Weh, panas weh lampu weh. Sebab yang lampu dekat stand boleh kita fokus untuk ni. Dia dah sampai. Panas gila lampu. Sambut pada lampu tangan lah. Lampu tangan panas gila ni. Lampu tangan yang saya Tukar pegang. pakai lampu besi. Wish, Tukar panas pakai lampu gila. besi. Saya pakai yang besar tu. Yang bos beli yang besar tu, panas gila tangan. Alright, let's go. Bismillah. Assalamualaikum. Saya akan zoom pakai lampu tangan Lampu jadi panas, ya betul. Baru je guna guys. Bukannya lama pun. Tak sampai 15 minit dah panas lah. Jangan risau saya takkan rushing. Saya akan lebih santai sebab tingkat dia tinggi tau. Dia 9 tingkat. So tak setiap bilik saya akan masuk tau. Wish, aku nampak mata tadi. Assalamualaikum. Bunyi apa tu Aku dengar bunyi orang jerit lah tu. Salah dengar ke betul? Aku salah dengar ke? Okey, untuk anda dekat belah tangga yang awak naik kena slow sikit volume sebab situ dekat dengan rumah orang. Tapi kalau dah sampai tengah ke ujung, nak kuat sikit pun tak apa. Okey, noted bos. Bunyi jeritan dia. Betul tak? Kau dengar benda tu kan? Wih, panas weh. Betul ada suara. Okey, aku tak salah lah tu aku dengar. Assalamualaikum. Wish. Wih, ada dengar. Kau dengar tak bunyi? Aku dengar bunyi dekat atas ni. Bunyi batu guys. Batu jatuh. Yes, betul. Bunyi hentakan. Aku hentakan ataupun batu. Ide antara dua tu lah. Tapi belah atas lah. Belah atas. Tingkat atas. Ada dia dapat rekod, mantap. Mantap guys. Siapa yang boleh tolong, korang bantu screen record ataupun SS. Bantu saya jap. Dapat gambar ataupun video best. Nanti korang share dia dalam kita orang punya group Telegram. Link kat bio. Sebab kami kekurangan kaki tangan untuk nak SS tu. Hunter, tele je. Geram tak ya? Tele. Sorry. Kak Yong semalam ada lagi tak? Kak Yong mana ke kanda? Kak Long? Kak Yong? Siapa Kak Yong ni? Mungkin Kak Yung yang hunter atau Kak Yung yang mengirai. Kena tanya tu, ada dua tu Kak Yang mana satu tu ke kanda? Kak Yong yang mana satu tu? Kak Ponti ke? Atau ladies hunter kami ke? Yang mana satu? Panas weh.
Ui, dia punya energi tak sama macam 4 tahun lepas weh. Energi dia tak sama macam 4 tahun lepas saya masuk. Ni bilik macam ada aura. Ya, betul-betul. Bilik ni panas ni. Kau tengok lah sebelah ni. Dengan akar-akar umbi masuk dalam. Akar-akar umbi ya. Wih, panas weh. Wih, bilik ni sedap boleh buat apa Bos. Bilik ni ada something ah. Tok, uji nyali. Seronok ni. Okey, so bilik ni kita lock untuk uji nyali lah. Boleh. Cuma viewer kena tolong lah untuk convince. Benar dah saya pujuk dia orang ni. Okey, Dia orang dibagi. 81 mata memandang. Kalau korang betul nak ada uji nyali malam ni, macam biasa guys, completekan task gift kat atas ni guys. Completekan task gift yang ada kat atas ni. Ada hand heart, steady floof dengan whale diving. Come on, kalau betul korang nak ada uji nyali malam ni, saya negotiation dengan korang, tolong completekan task. Okey, dah sampai dah. Korang nak tahu senang je. Kalau benda tu dah sampai, kelawar akan masuk. Gentle. So, korang bantu saya dari segi situ. Okay? I trust you guys. Come on. Let's go. So, kita lock tempat ni untuk uji nyali. Jom, kita sambung. Bukan malam, pagi ni. Malam. Pagi pagilah boleh lah tengah pagi ni. Kira malam lah. Alah. Nak menang juga. Siapa yang ada rezeki. Yang tak ada, batu tap-tap pun tak apa. Tak ada masalah. Okay? Let's go. Saya tak boleh keluar depan. Boleh keluar depan Macam tak best pula kalau saya keluar depan ni. Baik saya ulang balik daripada belakang je. Let's go. Satu janda. Lokasi yang ni dia penat sikit. Sebab kena ulang ke belakang balik. Kalau tidak dia cepat settle. Ada tangga depan tak silap. Tak ada tangga depan ke? Ya, kalau ikutkan ingat tak? 4 tahun lepas kita buat jalan kita nak menuju ke depan, kita fork ke kanan dan kita patah balik, kita fork ke pula yang belah kiri. Ingat tak? Okey, ingat. Ui, panas weh. Ni baru tingkat 1 ni. Kenapa dia punya bahang lain macam Assalamualaikum. 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 Cak, ada orang ke? Tak ada angin ke? Tak ada. Tak ada angin langsung ni. Panas. Siapa yang belum pasyikat, pergi pasyikat dulu. Pasyikat. Let's go. Weh. Dah ada yang roboh weh. Macam ada suara dari luar.
Waalaikumsalam. Botol explore. Waalaikumsalam. Ni tingkat berapa satu? Baru tingkat satu. Santai ya. Perjalanan kita masih jauh lagi. Jangan risau. Dia ada 9 tingkat. 9 tingkat. Long way to go. Tapi panas weh. Sumpah. Tingkat 1 dah panas macam ni. Aku tak tahu kalau tingkat yang atas lagi macam mana. Ish. Kenapa? Aku dengar suara panggil tadi. Dia panggil macam ni. Ish. Assalamualaikum. Panas tu. Panas. Bos, saya unjuk ke tingkat 2. Thank you CP. Thank you. Terima kasih banyak. Guys, mana yang lain? Bantu juga. Bantu CP tu guys. Go. Boleh tahu tak bangunan tebian ni sebab apa? Terima kasih Mal. Ya Allah. Mal tak cukup satu Mal. Saya selalu kalau makan cendol 10 ke 20. Saya tak makan satu Mal. Saya selalu makan cendol 10 ke 20 Mal. Come on. Hunter, ya. Ya saya. Thank you. Ya Allah, terima kasih. Guys, saya makan cendol. Saya dah cakap dengan korang. Saya kalau makan cendol 20 guys, 20. Saya makan cendol 20. Gentle. Saya tak makan nasi lemak. Saya cendol. Come on. Cendol. Saya kalau makan cendol 20 guys. Jumpa hantu ke salam insya-Allah. Kalau di Islam kalau di kafe aku tak bagi salam kat dia. Kalau di kafe. Macam mana kalau di kafe macam mana nak bagi salam? Dia nak jawab salam tu. Ada guys. Mana tahu pula dia jengak keluar kepala ke apa. Kan? Tak ada bang? Belum ada lagi. Tahu-tahu je kau Justin Just ni ejek. Kau tahu je bila dia nak muncul. Dia bagi tahu kau dulu ke apa dia nak muncul? Tapi selalu tingkat 1 tak ada. Dia bestie gamaknya dengan Just. Ya, bestie guys, bestie. Take note Just ni ejek tu dia bestie dengan hantu guys. Take note. Okay, jom sambung. Bestie Bismillah. Assalamualaikum.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Guys. Apa tu? Apa tu? Minta tolong SS. SS. SS guys. Nampak tak? Korang nampak ke tak ni? Ni thank you. Kayu rambut panjang. SS lah. SS. Keganda SS. Nanti share dekat tele. Share kat tele. SS dulu. Siapa yang ada dalam ni SS dulu. Nanti share dekat tele. Paradok, thank you. Terima kasih Pashikat. Energi dia lain macam. Baru tingkat 2 ni. Baru tingkat 2 dia punya energi lain macam weh. Panas thank you Pashikat. Yang mana yang baru follow jangan lupa Pashikat on notification Right, let's go. Dah SS kan? Okay. Guys, let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Itulah orang cakap, janganlah. Kita, untuk ibu kita. Aku dengar bunyi suara. Bunyikan lagi. Bunyikan lagi. Kalau betul kau ada. Weh. Kau dengar? Bunyikan lagi. Assalamualaikum. Kalau betul kau wujud, bunyikan lagi. Aku cabar kau. Aku nampak mata lah ke depan. Aku nampak mata. Nak confirmation dengan viewer jap. Betul ke tak betul ni? Jangan main belakang weh. Rescue kat mana rescue? Rescue dekat base. Kenapa saya dengar bunyi tapak kaki ni? Pergilah dia ajak makan tu kot. Ajak makan ke? Nasi biryani sama kat depan tu. Cendol. Ajak makan cendol ke? Meh, jom. Assalamualaikum.
Ui, panas weh. Assalamualaikum. Okay, Hunter, saya dah ingat. Tingkat 7, Okey. ada satu bilik yang aura dia sangat kuat. Dekat bilik tu yang katanya jumpa MAY82. Oh, boleh. Saya tak ada masalah, bos. Tapi viewer nak ke? Macam viewer lemau je semua. Belanja lah. Viewer lemau lah, guys. Lemau lah korang. Saya dah semangat tadi. Korang lemau lah, guys. Mana ya? Mana semangat korang ni? Mana semangat ni? Come on lah, guys. 85 mata memandang. Lemau lah semua orang. Wish. Wih. Weh, aku dengar bunyi. Weh, aku salah dengar. Aku salah dengar ke? Bukan. Sebelum exhaust. Sebelum. Dia sekejap lah. Aku dengar bunyi exhaust tu. Tapi yang awal tu tak bunyi exhaust. Awal tu. Sebelum bunyi exhaust. Bismillahirrahmanirrahim. Dia aku dengar yang awal, yang sebelum. Assalamualaikum. Kalau ada wujud, munculkan diri kau. Jangan bermain seperti anak kecil. Kalau betul wujud, muncul. Suasana dia jadi suram balik lah. Suasana jadi suram balik lah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
saya tak akan masuk setiap bilik Saya akan masuk bila saya rasa bilik tu ada something, saya ada rasa energy, baru saya masuk. Let's go. Woi, angin. Let's go, let's go. Sayang bangunan terbiar itulah. Nak buat macam mana guys? Dah lama bangunan ni. Saya pernah datang ke sini last 4 tahun lepas. Tetap sama. Cuma energi dia berubah sikit. Nak sedap-sedap message. Tolong! Tolong admin! Hantar dia ke bulan. Tolong hantar dia ke bulan please. Dia nak sedap-sedap pula. Astaghfirullahalazim. Tengah buat parah nak sedap-sedap pula. Assalamualaikum. Bos, saya on the way ke tingkat 3. Okay, noted. Astaghfirullahalazim. Nak buat parah nak sedap-sedap. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa-apa dalam gerak, suruh hujung dulu sebab kita takut yang nyata. Yang tak nyata ni gagal lagi. Assalamualaikum. Wujud. Rumah biasa, ini bukan rumah. Ni apartment. Tolong jangan mandai-mandai lor. Ni apartment, bukan rumah. Maju saja. Boleh? Cik campak sikit gift ke buat saya maju. Cuba Lauren. Boleh? Boleh tak? Boleh tak Lauren? Lauren, boleh ke tak? Pamah. Confirm aku maraton sampai ke sana. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik pun yang wujud ataupun yang gaib, wujud munculkan diri korang. Assalamualaikum. Tingkat 3, ya betul ke ganda. Dah tingkat 3. Long way to go. Besok kali datang tu yang bagi gift. Adalah tu. Ada. Esok-esok ini hari ni. Lauren, lori burung aku Lauren. Janganlah lori burung aku. Aku boleh lori burung balik. Ya Okay, let's go. Bismillah. So, macam biasalah. Setiap kita naik tingkat, kita akan slow ke hujung untuk safety first kita. Kalau aku movie saja. Movie apa? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada nampak apa-apa tak burung? Tak nampak
Assalamualaikum. Wih, panas weh. Dekat saja jalan besar. Dia boleh lah. Nak cakap dekat boleh lah. Tak dekat mana, tak jauh mana. Membati tu relax je. Ya, relax je dia. Relax je. Mana yang belum paskat, pergi paskat dulu. Bantu saya dengan paskat guys. Lepas tu on notification Assalamualaikum. Jadi sekejap lah. Hunter berpeluh ke tu? Ya. Berpeluh sikit lah. Sebab panas lah ni. Ya je tu burung. Betul. Burung. Cubalah husnuzon. Burung tu. Biasa saja ni perumahan lama. Ni bukan rumah ni, Pama. Astaghfirullahalazim. Lauren. What's wrong in the world, bro? Mana madrasah? Lauren nak perhatian. Iya. Lauren nak perhatian. Iya, Lauren. Nak perhatian ke? Main sini. Main sini. Aku layan kau. Main sini. Kesian nak perhatian. Tak siapa bagi perhatian ke, Lauren? Allahu Akbar. Korang. Kenapa korang tak layan Lauren ni, geng? Ke kanda pergilah layan Lauren ni. Dina, thank you. Layanlah dia. Kenapa korang tak layan dia? Hendaklah. Hendak pula. Layan guys. Layan Lauren tu. Dia ajak berborak tu. Korang janganlah sombong sangat. Friendly lah sikit. Dia nak berborak tu. Borak lah dengan dia. Saya layan kamu sekarang ni buat layan. Ya, saya layan kan. Kamu tengah layan cakap tak layan pula. Allah Akbar. Okey, sekarang nak cari apa? Bos, sekarang cari apa, bos? Assalamualaikum. Nampak AI pun cakap exploring and abandoned apartment at the third floor. Si Lauren cakap perumahan. Tak mau kalah dia. Assalamualaikum. Ada siapa-siapa ke? Ish. Dengar tak? Aku asyik dengar bunyi detum kat atas.
Ada bunyi dentum. Belah atas. Nyamuk banyak tak kat situ hantu? Kenapa tanya nyamuk pula? Kurang. Ada tapi kurang lah. Kenapa coklat bani ni cakap tanya nyamuk pula? Okey, sekarang cek apa? Area yang ditinggalkan apartment. Ya. Sekarang saya explore. Mencari entiti. Kalau ada rezeki, nampak. Lah tu hantu. Kita nak tengok mana unit yang kita nak sewa. Ah, salah. Minta maaf. Saya tengah mencari rumah sewa ni sebenarnya. Cari rumah sewa, nak sewa. Yelah. Kan? Tak lama lagi nak berumah tangga. Cari rumah sewa murah sikit. Mungkin dalam ni ada lah murah ni. Dapatlah murah-murah sewa. Betul tak? Tak payah bayar. Murah. Ya. Assalamualaikum. Hai, terhibur aku hari ni. Sangat terhibur. Boleh pula dia tanya aku cari apa kat dalam ni. Tak tahu nak jawab apa. Guys, kalau yang masuk tu tolong jangan tanya benda yang tak sepatutnya. Takkan saya nak cari rumah sewa pula dalam ni. Allahu Akbar. Saya on the way ke tingkat 4 . Wish. Okey, baik. 5. Baik. Dengar. Dengar tak ada bunyi belatas ni? Mana tahu jalan-jalan jap. Bunyi hentakan betul lah Syah. Betul. Dari tadi lagi aku dengar bunyi hentakan kat belatas. Betul ke? Rescue ada ke tak ada ni sebenarnya? Nak kita orang video call ke apa ni? Tak ada macam ni je lah. Kalau betul-betul tak percaya, kita orang keluar je mamak tu. Bukan tak percaya. Untuk confirmation. Sebab confirmation, faham tak? Rescue kat luar. Rescue tak masuk. Saya cakap kena hati-hati. Dia akan main ujung. Kena hati-hati macam tu. Tu mata ke tu? Jap. Kejar. Tengok. Jap. Belah kanan. Bukan kiri tu. Kanan. Assalamualaikum. Now shaking. Lampu ni hantu. Ya. Tengah shaking ni. Sabar. Maaf Tengah shaking. Memang tengah shaking. Belakang dah hujung habis ni. Dah tak boleh hujung .
Saya bagi tahu. Okey. Lain kali letak kat situ. Viewer belah kanan hujung. Okey. Kalau kau cakap macam tu, ingat cakap dengan saya. Weh, panas weh. Panas weh, panas. Dah SS belum? Assalamualaikum ya Rijal Ghaib. Assalamualaikum ya Rijal Jasad. Assalamualaikum ya Rijal Ruh. Hadir, wujud, munculkan diri kalian. Kalau berani, muncul. Hantu yang ada kat dalam ni tak takut, muncul. Bos. Torchlight ambil lampu, bos. So sekarang ni kita kembali ke alam. Bergantunglah kita kepada cahaya bulan. Saya buka selama Allahu Akbar. Bos, tak main-main ni bos, tak main-main. Allahu Akbar. Kenapa macam kabur? Allahu Akbar. Rescue mod standby. Sekejap. Kalau tengok kau yang happy. Saya tak boleh lama kat ni. Saya naik atas. Tingkat berapa guys? Ni tingkat berapa? Tahu tak? Tingkat berapa? Tingkat 5. Shaking sangat tu hantar. Ya, shaking. Serius. Saya jujur je. Saya shaking, saya jaga shaking. Ada apa tadi? Tadi ada bunyi orang kat bawah. Sambil berada depan, awas belakang juga. Ya. Betul. Sekejap, bagi saya rehat sekejap boleh tak? Oh, saya shaking habis ni. Serius. Sebab ada bunyi orang tadi kat bawah. Sekejap. Bagi minit live tadi ambil 1 jam 38 minit. 1 jam 38 minit. Bunyi apa tu? Assalamualaikum. Saya open lagi satu. Bos, ada dengar bunyi suara tadi bos? Kat depan tadi. Kalau nak selamat, sebab memang kat atas ni dia beli sikit. Kalau nak selamat, panggil rescue masuk. Tak rescue, pergi sopi dulu sampai ujung. So at least rescue boleh keluar balik. Nak panggil rescue suruh survey dulu tu ke atau saya je yang masuk? Mana kau orang rasa okey? Tenang, kau diamlah Lauren. Kau duduk di rumah atas sedap-sedap, kau suruh aku tenang bah ni.
Ya Allah, tolong. Nak sedap-sedap ni. Astaghfirullahalazim. Amalia, tolonglah. Nama dah sedap dah tu. Sedap dah nama tu. Sedap dah nama tu. Janganlah macam tu ya. Okey, untuk keselamatan, kita panggil rescue masuk untuk cek dulu. Sebab kita tak takut dengan benda yang tak nyata, kita takut benda yang nyata. Sebab masih dalam Rescue okey saja. masuk ke tingkat 5. Jumpa anda, survey dulu sampai ujung. Bagi dia batu bata. Bagi dia batu. Make sure cek setiap bilik ya. Cek setiap bilik. Apa tu? Pakai walkie-talkie kan? Pakai. Kan pakai ada okey ada. Risau. Maju. Suara apa tadi? Suara apa? Suara apa guys? Ada suara ke? Belum yang saya tanya bunyi apa tu? Macam ada bunyi orang berjerit. Ada orang ke? Ni rescue tengah naik ada. Ni ada orang. Sekarang ada orang rescue tengah naik. Saya takut ni je. Saya takut mat pet. Tapi saya boleh je gas sebenarnya. Tapi kita kena dengar arahan lah kan. Untuk safety first kan. Betul tak? Safety first. So nanti bila dah selesai cek, anda kata semua dah clear, tolong flip cap, tunjuk rescue turun bawah. Okey baik. Bagi rescue buat kerja. Sekarang tingkat 5. Kita akan pergi ke tingkat 7. Bilik yang ada MAY80. Kita nak sampai habis ke sampai ke tingkat 9? Korang macam mana? Nak sampai habis ke sampai ke tingkat 9? Ya Lauren. Tolong mute dia 5 minit je. Bagi Lauren tu diam 5 minit je. Tolong mute Lauren 5 minit je guys. 5 minit je. 5 minit mute. 5 minit je bagi dia mute. Geramnya aku. Tahu. Tahu pun. Jangan. Ani siapa ni? Jangan salah. Ani siapa? Siapa? Jangan salah. Jangan salah blok. Blok siapa tu? Ismi YK? Okey. Wih, jangan salah blok. Blok ajak sedap-sedap. Okey, baik. Okey, rescue clear. Boleh turun rescue. So saya akan tunjuk rescue apa tu mana? Go rescue. Go rescue. Okey, continue hunting. Rescue pulanglah ke tempat asal. Betul bos. Sekejap, bagi saya ambil nafas sekejap. Tas tak jalan ni, tas tak jalan. Korang tak buat kerja, korang memang tak buat kerja guys. Jalan ke atas dulu guys. Jalan ke atas. Come on. Jalan ke atas guys. Minum dulu. Minum, masih baik pesan. Terima kasih pesan. Saya minum sekejap Alhamdulillah. Jalan ke atas guys, 78 orang. Takkanlah tak boleh jalan ke atas. Takkanlah berkira dengan saya.
Jalan ke atas, jalan ke atas. Come on guys, boleh cecah 200 skrin ni. Tap screen, jangan berhenti. Tap screen. Boleh guys, come on. Cecahkan 200k. Siapa yang pejuang 1 koin? Bunyi apa tu ni? Kenapa time aku seorang aku dengar bunyi tu? Kenapa time rescue datang tak dengar bunyi tu? Pejuang 1 koin, korang boleh push untuk 1 koin punya gift. Come on, pejuang 1 koin. Apa aku seorang ni yang dengar bunyi tu? Mungkin rescue bawa semangat wali. Tu yang tak dengar apa. Semangat apa? Semangat apa? Semangat kewalian. Kewalian, astagfirullah. Sifu! Bismillahirrahmanirrahim. Kalau setakat sungai pun saya boleh terkejut, apa lagi bangunan. Ya, kalau laut pun saya sanggup renang, apatah lagi. Seramnya tak seram. Tak payahlah macam tu, tak seram pun. Azman Ghostbuster. Nama dah smart tu, Azman Ghostbuster. Apa yang seramnya? Ada cara kita nak bagi hantu seram. Jumpa payung paus ke hantu mesti seram. Hantu seram dengan paus? Tak mungkin. Takkan mungkin hantu akan seram dengan paus. Kan bagus kalau seram tiba-tiba depan-depan ada pocong depan-depan. Alangkah bagus tiba-tiba ada. Alangkah bagus kan Azman? Tapi itulah. Tingkat 7 nanti seram, insya-Allah. Doakan. Saya simple je. Kan. Asal korang nampak, korang puas hati. Bagi saya okey dah. Korang selagi tak nampak, korang tak akan puas hati guys. Tapi itulah masalahnya, nak bagi dia wujud ni macam mana? Kami tak pakai prop masalahnya. Macam mana nak munculkan seketul depan muka? Saya masuk pun sorang-sorang. Rescue dah balik base. Macam mana? Guys. Burung merpati warna putih guys. Warna putih. Yang tu, nyanyilah lagu OAG Merpati Putih. Tentengkan viewer, ya betul. Lagu apa? Aku ni macam diperbodoh-bodohkan je ni dengan bos ni. Lagu apa? Merpati putih. Waalaikumsalam Ahmad. Banyaknya merpati. Apa kalau isteri kalau ada merpati ni banyak sangat ni? Uish, angin. Angin. Orang Cina cakap ong mari. Oh, kalau ada
Hati-hati. Mat, thank you Mat. Maksudnya tempat ni ong ke apa? Kalau merpati duduk kat sini, tempat ni ong ke macam mana? Orang sini cakap burung merpati banyak, tempat ni on. Tapi kenapa terbengkalai sekarang ni, terbiar? Ya. Dia ong tak ong lah. Dia kalau main segah macam tu tak ong. Kalau segah macam tu memang tak ong lah. Kalau dia main macam tu segah tak ong. Dia tak jadi ong lah. Kalau dia main macam tu tak ong lah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada orang ke? Hello? Hello? Apa aku dengar bunyi orang? Kalau dengarnya datang tempat tu bagus. Maksudnya ong, mungkin. Okey. Saya datang tempat ni kan banyak burung merpati kan. Confirm lion turun seekor kejap lagi. Sebab tempat ni ong. Mesti yang masuk dalam live ni semua yang ong-ong. Tapi kalau tempat macam ni ada benda kot. Wah. Lain pula Amin. Weh, penat weh. Ni tingkat 5 kan? 2 lagi untuk sampai ke tingkat 7. 2 lagi guys. Sini kan? Ya, gurau. Kalau betul apa salahnya? Mencuba nasib. Tak salah kan? Manalah tahu korang nampak effort saya. Orang cakap saya tak tahu, tak apa. Nanti ada yang follow kat belakang. Hei! Weh, tak suka weh main belakang. Cuba suluh atas kat depan tu. Sekejap Suluh atas Sekejap. Saya nak simpan. Lion turun dah tu. Lion apa turun? Belah kanan. Belakang sikit.